Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Wali Syaura Nurina binti Wasan Mizi, Wakil Kru TV PSS SK Bukit Marak. Pada hari ini, sekolah saya telah mengajukan majlis penutupan program Iyah Ramadan. Kepentingan majlis program penutupan Iyah Ramadan ini ialah dapat mengukuhkan penghayatan nilai bulan Ramadan serta memberi motivasi untuk terus beramal. Tunggu apa lagi? Jom sama-sama kita saksikan program ini. Hari ini, 15 Mac 2026 bersamaan Hari Ahad bertepat di Dewan Warisan Semarak telah berlangsungnya majlis penutupan program Iyah Ramadan dengan penuh tertib dan suasana yang penuh bermakna. Program Iyah Ramadan yang telah dianjurkan ini merupakan satu usaha murni dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan pelbagai aktiviti berunsurkan keilmuan, kerohanian dan pembentukan sosial diri. Sepanjang program ini berlangsung, para peserta berpeluang menyertai pelbagai pengisian yang bermanfaat seperti tadarus Al-Quran, ceramah keagamaan, kuis Islami serta aktiviti-aktiviti yang mampu meningkatkan penghayatan terhadap keistimewaan bulan Ramadan. Akhir kata, semoga program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang demi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia serta sentiasa menghayati nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya ambil masa cikgu sedikit? Waalaikumsalam. Boleh. Pada pendapat cikgu, apakah tujuan penganjuran program Iyah Ramadan diadakan? Pada pendapat cikgu lah kan. Iyah Ramadan diadakan ni pertama adalah untuk menghayati dan keberkatan bulan Ramadan. Yang keduanya meningkatkan amalan ibadah. Contohnya seperti adanya tadarus Al-Quran. Selain daripada itu juga dia ni membentuk sasiah dan akhlak yang mulia, murid-murid lah kan, terutamanya dalam bulan Ramadan kan. Selain daripada itu juga dia ni memupuk semangat ukhuwah dalam kalangan warga sekolah, kalangan murid dan seluruhnya warga sekolah. Dan yang terakhir sekali, ia dapat memberi kesedaran tentang pentingnya berkongsi dan bersedekah. Contoh seperti hari ini, program hari ini kan, ada program tabur Ramadan, ada sumbangan daripada golongan-golongan yang tertentu. Lepas tu dia juga menanamkan sikap prihatin kita terhadap orang di sekeliling. Itu saja. Okay, terima kasih cikgu. Maka dengan ini berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Sampailah sudah penghujung program Iyah Ramadan yang telah kita jalani dengan penuh pengisian ilmu, ibadah dan keberkatan. Sepanjang program ini kita telah bersama-sama menghidupkan bulan mulia dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Diharapkan segala ilmu, pengajaran dan pengalaman yang diperoleh dapat kita jadikan panduan kehidupan seharian serta terus diamalkan walaupun Ramadan akan melabuhkan tirai tidak lama lagi. Sebelum tirai majlis dilabuhkan, izinkan saya berpantun sebagai penutup bicara. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon cemara. Jika ada silap sepanjang majlis ini, 1000 kemaafan kami dipinta bersama. Akhir kata, saya bagi pihak seluruh jawatan kuasa penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan majlis program ini. Dengan itu, saya sudahi majlis kita pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.